Hari ni panas kan? Ada orang katalah kerajaan hari ni cuba sorok. Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Abdul Karim mendesak Perdana Menteri Anwar Ibrahim meletakkan jawatan. Allahu Akbar. Bila saya baca benda ni tuan-tuan, saya terkejut beruk. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita membincangkan isu yang sedang hangat diperkatakan mengenai Datuk Seri Anwar Ibrahim dan kumpulan wang persaraan. Isu ini timbul selepas kumpulan wang persaraan dilaporkan melabur kira-kira 200 juta ringgit dalam syarikat e-fishery di Indonesia yang kini berdepan dakwaan masalah kewangan. Ramai yang bertanya sama ada kerajaan atau Anwar Ibrahim terlibat secara langsung dalam keputusan pelaburan tersebut. Allahu Akbar. Bila saya baca benda ni tuan-tuan, saya terkejut beruk. Saya tak sangka tuan-tuan, rupa-rupanya 200 juta yang kuap kena scam dekat Indonesia ni oleh syarikat e-fishery is just a tick of an iceberg. Faham? Rupanya sejak 2022 sehingga kini sebanyak 17 bilion dana kuap telah dikorek dan digunakan oleh kerajaan Madani dan jumlah kenaikan bon kerajaan melonjak kepada 350 bilion yang bukan saja melibatkan kuap tetapi juga KWSP dan juga PNB. Sebab itu saya pernah ulas benda ni dalam konten saya sebelum ni, di mana dalam penyata laporan ASB jelas menunjukkan bahawa terdapat peningkatan bon kerajaan iaitu pinjaman mudah terhadap kerajaan oleh Permodalan Nasional Berhad. Anda boleh rujuk kepada konten saya yang lepas. Dan ini merupakan figure yang tertinggi dalam sejarah jumlah kenaikan hutang bon kerajaan yang dibuat terhadap agensi-agensi kewangan utama. Itu akan saya keluarkan, saya akan jawab soalan di Parlimen, di Dewan Negara besok. Dia KWSP itu dia betul dia bawah keseluruhannya, tapi ini syarikat kewangan, memegang pensin, dana pensin, ada panel pelaburan, ada lembaga, dia tak lapor kepada kita. Tapi saya tak mau bagi alasan, biar kita bagi apa faktanya besok di Dewan Negara. Hari ni panas kan? Ada orang katalah kerajaan hari ni cuba sorok isu KWAP kena scam dengan satu syarikat e-fishery di Indonesia. Cuba korang fikir logik sikit, tolonglah rasional sikit. Yang dedahkan isu KWAP kena scam tu bukannya ahli perbankang, tapi Perdana Menteri sendiri dalam parlimen dia dedahkan. Ditanya oleh ahli parlimen kerajaan. Kalaulah kerajaan yang cuba sorok, takkanlah Perdana Menteri sendiri nak dedahkan dalam parlimen. Cuba fikir logik sikit. Ada juga yang kata Anwar Ibrahim pun boleh kena tipu. La ilaha illallah. Yang uruskan KWAP itu bukan Anwar Ibrahim. Bukan Anwar Ibrahim yang tentukan dana KWAP ni nak labur dekat syarikat mana. Tak bang. Itu pengurusan KWAP sendirilah. Sepatutnya KWAP pengurusan dia kena bagi statement dalam isu ni. Dalam perkembangan lain, kerajaan tidak akan bertolak ansur sekiranya siasatan mendapati wujud unsur rasuah atau penyelewengan pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP dalam syarikat pemula teknologi akuakultur e-fishery. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata walaupun laporan awal menunjukkan tidak wujud unsur sedemikian, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM perlu meneliti keseluruhan proses pelaburan. Saya dah menemui pengurusan KUAP untuk menyatakan harus beri kerjasama sepenuhnya. Walaupun melihat pada laporan awal, saya tidak percaya ada unsur-unsur begitu, tapi ikut prosesnya harus telus dan harus bertanggungjawab. Kenapa KWAP kena scam sampai 200 juta ringgit? Banyak oh. Ni belum pernah berlaku lagi dalam sejarah negara kita. Perdana Menteri sendiri dedahkan kes scam yang libatkan dana kerajaan. Yang dedah tu siapa? Anwar Ibrahim, PMX. Lepas tu siapa yang bangun dalam parlimen tanya soalan benda ni? Bukan pembangkang. Ahli parlimen kerajaan sendiri. Kalau kerajaan nak sorok benda ni, aku nak bagi tahu dekat hampa, kita pun tak akan tahulah yang KWAP ni kena scam sampai 200 juta. Tapi sebab kerajaan sendiri yang dedah, sebab PM sendiri yang dedah, so kita tahulah kes ni. Tapi yang duk mengelupok, duk buat pandai dekat media sosial, duk buat posting macam-macam, buat persepsi yang buruk terhadap kerajaan, seolah-olah macam kerajaan ni yang buat silap. Macam tu.
Dia syarikat e-fishery ni didakwa tipu penyata kewangan syarikat, cerita dia. Financial statement depa ni dikatakan banyaklah dimanipulasi sampai syarikat tu nampak gempak untung besar dan menyebabkan ramai pelabur yang yakin untuk melabur. Bukan KWAP saja yang kena. Salah satu syarikat temasek antara syarikat pelaburan yang terbesar di Singapura pun melabur juga. Pelabur-pelabur antarabangsa lain pun ada kena sekali juga. Jadi maknanya ni bukan sebab KWAP saja yang silap dan kena scam. Ni boleh dikatakan satu penipuan yang berjaya memperdayakan ramai pelabur dari dalam dan luar negara. Dan law ni apa yang kerajaan buat? Ni aku nak bagi tahu dekat hampa lah. Kerajaan dah tarik balik pelaburan tu dan tengah usaha dapatkan balik duit yang terlibat. Sebahagian dana dah memang berjaya dapat lah. Dah dapat lah. So tinggal baki lagi, sedang dalam proses untuk dapat semula lah. Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Abdul Karim mendesak Perdana Menteri Anwar Ibrahim meletakkan jawatan sebagai Menteri Kewangan dengan segera susulan isu kerugian pelaburan kumpulan wang persaraan KWAP berjumlah 200 juta ringgit. Hassan berkata sebagai Menteri Kewangan, Anwar perlu bertanggungjawab kerana KWAP berada di bawah seliaan Kementerian Kewangan. Menurutnya, kerugian itu membabitkan pelaburan KWAP dalam syarikat pemula aquaculture Indonesia e-fishery. Beliau mendakwa lembaga pengarah, panel pelaburan dan pengurusan tertinggi KWAP gagal menjalankan tadbir urus serta kawalan yang sewajarnya. Hassan berkata skandal itu melibatkan dana persaraan penjawat awam dan tidak boleh dipandang ringan. Hassan juga mengingatkan KWAP pernah terpalit dalam skandal SRC International yang akhirnya mengheret bekas Perdana Menteri ke penjara. Sehubungan itu, Hassan menggesa siasatan forensik dijalankan bagi mengenal pasti sama ada berlaku kecuaian atau pelanggaran tanggungjawab fidusiari. Beliau turut menegaskan tindakan tegas termasuk pemecatan pihak yang bertanggungjawab perlu diambil sekiranya wujud sebarang salah laku. Oleh kerana pelaburan ini pelaburan yang menyentuh kepentingan awam, termasuk KWAP ini, tentu kita tidak boleh berselindung tentang keputusan yang diambil. Pelaburan sekitar 160 juta itu saya pilih untuk umumkan, kerana wang ini dana persaraan. 160 juta itu dilabur dalam syarikat teknologi aquaculture Indonesia e-fishery. Tetapi ternyata sekarang ada penipuan terancam. Menurut penjelasan kerajaan, Anwar Ibrahim menegaskan bahawa kumpulan wang persaraan mempunyai lembaga dan panel pelaburannya sendiri yang membuat keputusan pelaburan. Beliau juga berkata, jika siasatan membuktikan berlaku penipuan atau salah laku, tindakan tegas akan diambil. Siasatan harus dilakukan. Sebab itu saya menyokong langkah SPRM untuk meneliti sekiranya ada keterlanjuran atau percanggahan dari segi hukum ataupun unsur rasuah. Saya dah menemui pengurusan KUAP untuk menyatakan harus beri kerjasama sepenuhnya. Walaupun melihat pada laporan awal, saya tidak percaya ada unsur-unsur begitu, tapi ikut prosesnya harus telus dan harus bertanggungjawab. Bantah-bantahlah rasuah. Soalnya rasuah ini, yang dibangkit-bangkit ni, yang sekarang saya jadi Perdana Menteri 2 tahun, apa dia masalah rasuah ni? Ini yang dia boleh tentu bukan. Dia bangkit soal-soal lama, ialah sebahagian kita selesai, sebahagian tak mampu kita selesai. Bila kita bangkitkan soal-soal kehilangan berbilion-bilion, tak ada pula nak suara. Tak ada pula sokong, malah ada yang pertahankan pula. Setakat ini, tiada bukti rasmi yang menunjukkan Anwar Ibrahim meluluskan pelaburan itu secara peribadi. Apa pandangan anda tentang isu ini? Kongsikan pendapat anda di ruangan komen. Jangan lupa like, subscribe dan aktifkan loceng notifikasi untuk mengikuti perkembangan isu semasa.